Tinggi betul kopiah ulat yang aku pakai. Masa ni ada mata lagi. Jadi hari ni aku nak rating lah ulat-ulat yang aku beli dekat kucing-kucing aku. Yang ni masih lagi selamat, belum dieksekusi. Aku beli ni merentas lautan Cina ya. Sekejap lagi ulat hijau yang bermata dua dan berkopiah ni akan dijadikan tumbal kepada si biskut ni. Si biskut menunggu tu melompat-lompat. Best tau benda lah ni. Kucing-kucing aku semua suka main. Benda ni dia macam ada ulat. Ada macam-macam. Ada bentuk rama-rama, ada kupu-kupu, ada ulat. Ni caterpillar lah asalnya. Tapi caterpillar berkopiah dah ada mata dua. Paling best sekali tali dia panjang. Jadi korang boleh letak kat bahagian pintu rumah korang ke kalau untuk kucing indoor kan. Jadi diorang boleh lah main-main sebab tali dia tu bouncy-bouncy gitu. Lepas tu jom kita pergi tengok ulat-ulat yang sebelum-sebelum ni yang dah dieksekusi. Yang ni nampak macam demam-demam sikit. Dia dah meliuk-liuk dan bulu dia pun mencacak-cacak. Lepas tu yang kedua, yang ni rama-rama tapi nampaknya roh dia dah terbang keluar. Mata pun dah tunjukkan yang dia cukup tercicir. Boleh tahan scary. Lepas tu yang ketiga, yang last kali ni asalnya dia adalah pepatung tapi dah tak nampak macam pepatung. Sayap tu okey lagi, ada lagi tapi tengok matanya tu. Nampak sangat dia telah mengalami tekanan jiwa yang cukup melampau. Inilah kesan-kesan yang tumbal-tumbal yang telah dihancurkan oleh kucing-kucing aku. Dalam banyak-banyak, tinggal ini aja yang masih selamat. Kucing-kucing aku kan banyak. Bila diorang keluar serentak, aku bermainlah dengan beberapa ekor. Tapi kalau dah berpuluh-puluh ekor, jadinya diorang boleh self-love dan self-play. Tak adalah terpusing-pusing main dengan ekor sendiri. Ada jugalah permainan yang boleh diorang main. Aku beli dekat apps luar yang mana memang merentasi lautan. Kena melalui lautan Cina, barulah dapat sampai ke Malaysia. Jauh betul ulat ni datang. Tapi itulah jangka hayatnya cukup pendek. Dapat pula kat si biskut, memang kejap lah ni.